apa tak nak telur. So hari ni aku nak buat vlog sikit. Kita nak buat behind the scene untuk photoshoot. Model kita lelaki, kawan ni, Haikal. So nanti aku dah lama tak pergi Tamarin ni. So kita nak perah otak sikit kan. Otak dah lama beku, tak shoot dekat Tamarin. Nak shoot model sikit lah, model photoshoot sikit lah kan. Kita try. Kita tengok hasil dia macam mana. So sekarang kita nak set up dulu. Kita nak keluar kereta, nak cari location mana yang sesuai. So wait and see brother. Ini kita punya fotografer. Ini kita punya model. This is for some content lah. Ika tengah setting dulu. So sekarang aku nak set up dulu punya kamera. Dia tak fokus. Fokus sikit. Fokus. Okay. Sekarang nak set up dah punya kamera. Dan kita tunjuk hasil-hasil kita lepas ni. Sebab sana kita buat konten sikit boleh tak kawan? Boleh Boleh. Kenalkan nama sikit. Nama lah. Nama samaran ke, nama apa ke? Hai, nama aku Afek. Hari ni kita nak photoshoot dekat Tamarin Square. Kita berdua kejap. So jom. Weh, berkicap weh. Main luar, aku tunggu kau dari tadi. Bang, kita tukar tempat. Hasil rakam, kita cuba cari pot lain pula. Kita tengok pot mana yang okey. Berkicap juga tadi. So ya, kita tengoklah mana yang okey. Lalu kita tukar spot sebab tempat tadi panas. So sini berangin, sejuk sikit. Muka pun ada happy. So Aika dah start shoot. Pakai kamera apa Kal? Mirrorless. Lens apa lens? Cakap je. Viltrop. Tu talent kita. Kau diri sini, Pak. So kau ini adalah sikit, tapi kau macam ni. Video random. Yes. Macam mendongak ke atas. Yes. Kita susah nak buat yang agak fokus kan. Sebab kita tak ada macam muka macam tu dulu. Macam tu boleh tak? Kau muka play tu. Satu, dan macam dua, ni. tiga. So biar nampak view lah kan. Tangan letak kat topi ni. Kita letak lah dekat gambar tu. 1, 2, 3. Tunjuk One lah. more. 1, 2, Gambar tu, 3. Wish. Kau senang Pak, cium pipi, peluk pinggang. Sekejap. Tengah training kan ni. Tu nanti bila majlis kau, aku dah tahu angle kau kat mana. Cuba muka kau macam Wih. Astaghfirullahaladzim. Cukup. Tutup. Phone cukup. Cukup. Phone cukup. Membahayakan. Air tu baru jatuh kau tak, skrin tercabut sel. Tak sampai seminggu lagi repair. Dia tu. Wah, cantik. Kau tu fokus lagi. Esok pagi kau pergi kerja sampai drive tu fokus. Kita custom sikit outfit.
Kau pegang ni je. Pegang guna ni je. Macam tu je. Tangan ni ke bawah. Ya, like that. Ni, bawah sini. Macam tu. Alright. Nampak aku tak kan? Tak. Cuba kau bungkus. Yes. Cuba bersahaja sikit. Maksudnya kau letak tu bersahaja. Okey. Aku video. Oh. Kau pegang macam ni. Sekejap, macam ni. Macam tu je. Kau buat macam ni. Maintain position sama. Tapi tangan ni kau letak ni. Boleh. Betul sikit lah. Macam tu. Pandang kamera. Action sikit. Like that. Ya. One more. Gelak sikit. Yes, boy. Jelek. Tengok kat viewfinder kan. Macam dah edit kau tak? Dia keren-keren. Tapi